Hai, kembali lagi dalam Hani Molek Baking. Ini resipi kita yang ketiga. Hani nak buat kek batik klasik ataupun kek indulgent base bawah dia. Okey. Resipi dia sangat mudah dan ini Hani olah sendiri supaya kek Hani tu lembut. Hani punya tak crunchy, okey? So, jom kita enjoy. Okey, mula-mula kita letak atas dapur tapi jangan nyalakan api, okey? Okey, mula-mula kita letak atas dapur ataupun nak letak mana-mana pun tak apa, jangan nyalakan api, okey? Jangan nyalakan api. Mula-mula kita masukkan butter, tak kisah masuk bahan-bahan ni semua sekali tanpa nyalakan api. Okey, ini adalah 2 adunan. Okey, Hani ajar 2 adunan. Nanti Hani tulis kat description satu adunan. Okey, Hani masih menggunakan ni butter ni lah. Twinkle. Okey, masukkan semua adunan tanpa nyalakan api, okey? Tak nyalakan api. Gunakan chocolate berries tapi Hani gunakan bar. So, chocolate berries, Hani menggunakan chocolate berries tapi bar. Bar maksudnya bukan yang coin-coin tu lah. So Hani menggunakan 2 bar. That's why lah Hani punya kek batik sangat sedap. Gunakan berries. Okey, kalau ada coin sahaja, korang gunakan 4 cawan coin untuk rasa dia sama macam Hani ajar. Kemudian masukkan 1 tin susu pekat. Tak kisahlah brand apa, terpulang. Masuk 1 tin ya. Kalau untuk 1 adunan setengah tin lah. 1 tin ni berat dia 390 rasanya. Oh, yang ni 500. Salah, 390 tu susu cair. 500. Kalau setengah tin, maksudnya 250. Untuk 1 adunan. Ini untuk 2 adunan. Okay, Hani guna jenama ni, gold coin. Masukkan semua dahulu baru nyalakan api. Masukkan semua baru nyalakan api. Kemudian masuk 600 gram susu cair. Tak kisah juga brand apa. Masukkan semua. Kalau untuk 1 adunan 300 gram. Okey, kalau kemudian masukkan 1 cawan ataupun untuk 1 adunan setengah cawan. Cawan ni korang guna cawan yang standard size, bukan besar mampus tu. Besar sangat tu, okey? Masukkan. Kemudian bila masuk, baru kita nyalakan api. Okey, bila dah masuk semua, baru kita nyalakan api. Bila dah nyalakan api, kita kacau sampai semua sebati. Sampai semua betul-betul cair dan sebati. Jangan bagi hangit tau. Senang je. Ini punya macam tu. Nanti kalau dah okey, dah cair, baru kita tuang biskut. Tapi masak tuang biskut tu, korang kena tutup api tau. Maksudnya dah siap masak semua, baru tuang biskut. Okey, dah hampir selesai. Macam ada ketul-ketul sikit lagi, kacau. Untuk biskut Mary pula, Hani menggunakan jenama Oki. Oki tu Hani beli dekat Shopee. So, untuk biskut Mary, untuk 1 adunan 600 gram. Kalau Hani sekarang tengah buat 2 adunan, maksudnya jadi 6 apa? 600 biskut Mary. Nah, tu 1002 lah. 1002 gram. Okey. Untuk 1002 gram, Hani menggunakan jenama Oki. Kalau untuk berniaga, korang memang sesuai menggunakan jenama Oki tu. Nanti insyaAllah Hani letak link kat description untuk korang boleh beli. Biskut dia sedap. Dia sama sahaja, cuma jenama dia tak famous lah. Tapi
Dia dalam by kilo. Dia tak boleh beli sikit-sikit. Hani beli terus 3 kilo. Dia jual memang by 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo ke atas. So selalu Hani akan order dalam 3 kilo sebungkus. Hani akan beli dalam 4 bungkus. 4 bungkus tu sebab dia murah. 3 kilo dalam 30 lebih atau 40, dia ikut pada rezeki lah. Untuk jual sangat okey lah. Dia tak hancur, dia okey je. Kalau nak guna biskut Mancis ke jenama lain, okey je. Cuma nak jual tu susah lah sedikit. Macam mana nak tak harga, betul tak? Okey dah. Ni dah semua dah. Nampak kan? Semua dah hancur. Dah masak, dah sebati. Bolehlah tutup api. Sampai dia mendidih. Okey, dalam mendidih dah tu. Dah berbubble-bubble. Dah siap dah tu. Ni punya biskut ni yang kek batik ni hanya ajar. Dia lembut, tak crunchy. Okey, boleh tutup api lah. Tutup api. Kita boleh angkat letak dekat tempat lain. Tak boleh letak kat sini sebab dapur ni dia masih panas. Sekejap dia hangit. Tapi brand dia Oki. Hani beli by timbang. Timbang kilo. Okey. Untuk 2 adunan korang memerlukan 1200. Maksudnya satu adunan 600 gram. Okey, korang patah-patahkan baru masuk dalam kuah tu. Dalam coklat yang kita masak tadi. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf ya kan? Ani pun minta maaf banyak-banyak. Ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. Kita tak tahu. Kita tak tahu siapa. Bila tengok rumah orang ni, rumah aku dulu sekali kan tu lagi besar. Rumah aku dulu 4 tingkat. Itu 2. Nizam, saya tak tahu nak cakap apa, Nizam. Sabarkan dia. Masuk jerat tu. Tengok cara senyum menakutkannya. Okey, bila dah gaul, biarkan dulu sejuk sikit. Sebab sekejap lagi kita nak masuk dalam bekas, kita akan gunakan tangan. Okey. Sakit. Okey, Hani menggunakan bekas 250. Terima kasih. Okey, dah siap. Terima kasih. Letak
Bekas 250. Itu bekas ni timbangan untuk kek batik ni 100 gram. Okey, duduk. 100 gram setiap setiap layer. Yang ni 100 gram. Cream cheese 50 gram. Coklat indulgent pun 50 gram. Cuma kek batik saja 100. Ya, Mami nampak. Setiap kali nak bubuh kita timbang 100 gram. Kena timbang. Kenalah timbang, barulah adil. Okay, baby. Baby shark du. 100 gram ya. Dan ni akan bubuh siap-siap dulu, baru nanti Hani tekan. Sebab tak boleh nak letak tekan lambat. So setiap pin. Okay, nampak tak? 100 gram. Lebih sikit pun tak apalah. Okay, Hani akan buat banyak-banyak macam ni. Sana sikit, sana. Sini. Tara. Hani punya yang ni adalah dia lembut tau, tak crunchy. Hani punya kek batik ni kek batik lembut. Sebab nama pun kek kan, bukan biskut batik. Kek kenalah lembut. Untuk adunan Hani tu memang lembut, tak crunchy. So korang nak makan guna sudu pun best. Adunan ni dapat dalam 28 bekas. So ini kita dah masukkan siap-siap. So kita nak tekan-tekan pula. Ni tukar sarung tangan pula. Untuk tekan kita cuma bagi sama rata je. Tak pandailah guna guna sudu, kita guna tangan juga. So nanti tepi-tepi yang comot-comot ni kita tekan bagi sama rata sahaja. Tekan bagi sama rata sahaja. Untuk setiap layer, kalau kek batik ni kek 100 gram. Kalau untuk cheese dia, ini Hani buat ni kek indulgent, nampak. So kalau layer cheese dia 50 gram. Kalau untuk kek batik dia 100 gram. So ni dia kek batik klasik versi Hani punya resepi. Senang je buat dia. Nanti Hani tulis kat description, okay? Ini adalah layer pertama. So nanti kita sambung buat cheese pula. Okay? Hani punya ni Dairyland cream cheese beka. Senang buat semua sekali. Resepi ni boleh guna untuk kek cheese, kek batik. Tulislah dia yang mana tuang-tuang dekat atas je. Okay, ni resepi dia tau. Ini dalam dia. Sebelum nak buat tu, korang kena keluarkan dulu untuk bagi dia cair sedikit lah. So cream cheese ni hanya ajar untuk buat cream cheese untuk korang guna apa tu, cheese tatura tu 250 tau. Risau pun sedia benar. Nak tunjuk bancuhan, sebenarnya dah ada dah bancuhan. Okay, ni untuk 250. Kita kena pula apik.
Saya lebih elok kalau untuk yang sikit-sikit untuk buat makan, korang guna tu lah Datura cheese. Okay. Ini sebab besar punya sekali agak susah. Selalu guna ni besar. Buat banyak sekali. So ni 200.5. Ujung saja. Okay. Cream cheese 250. Mix sampai tak berketul tau. Sampai dia smooth. Lepas tu kita ratakan. Takut ada yang apa? Yang wow. Takut ada yang berketul yang tak rata. Ni cream cheese ni dia boleh guna untuk kita bubur susu pekat. Susu pekat 125 ml. Gram. Kalau rasa tak nak manis pun boleh juga, kurangkan je. Bubur 100 lah, 100. Maksimum dia 125. Kalau tak nak pun boleh kurang, lebih terpulang. So kita tepikan, kita mix balik. Boleh je guna apa tu, stand mixer, tapi saya tak suka sebab dia agak susah untuk jadi smooth. Dia kalau guna hand mixer ni dia cepat sikit smooth. Macam nampak tak? Dia likat nampak smooth je, lembut je. Rata-ratakan tepi-tepi tu. Kemudian kita nak masuk whipping cream. Whipping cream 80 gram. Okey, kita bawa balik timbang ni. Uh, 80 gram whipping cream. Hani guna ni jerama ni 80 gram. Kemudian kita mix lah. Kita mix sampai dia smooth lagi. Okey. Kacau. Jadi lembut. Ini belum lagi satu. Kita nak masuk susu full cream. Tak kisahlah susu apa pun. Ni sayang. Duduk. Oh, tak ada orang teman. Kejap. Sekejap ya. 85 gram. Dah lebih dah pula. 93. Jangan lebih sangat sebenarnya. 85 tu dah sedang elok dah. Ainung kat dapur.
Ni memang nampak cair sikit. Tapi korang nanti kita akan prep dalam peti ais, dalam chiller. Bila korang dah prep dah betul cukup nampak keras sikit, baru korang bubuh dekat dalam kek yang korang nak letak lah. Macam Hani tengah nak buat kek batik ni. Kita prep letak dalam peti ais, okay? Dalam chiller. Seeloknya sehari lagi cantik lah. Tapi dalam 2-3 jam pun okey. Dah nampak tadi. Baru kita tuang atas kek batik. Okay, ini yang kita dah letak dalam chiller. Kita ambil bawa keluar. Nampak? Pekat kan? Ini dah lebih pada sehari. Sehari lah. Kita akan mix balik untuk bagi dia sekata. Saja sekejap je. Nampak kental dia lain sikit. Bertanduk, orang panggil bertanduk. So ni dah siap lah. Kita boleh bubuh atas kek batik kita. Ini yang semalam. Kita guna sudu ni. Tapi setiap benda tu kita akan timbang. Layer cheese ni 50 gram. Hani dah lap siap-siap semalam selepas sejuk. Pagi tadi Hani dah siap lap-lap hanya menggunakan tisu saja. Nampak kemas kan? Tak adalah selekeh-selekeh sikit. Setiap layer atas 50. Coklat ganache pun Hani bubuh 50. Ya. Oh, dah siap. Cantiknya. Pandai anak ni. Okey. Kita kena tutup balik. Kita masuk balik dalam chiller. Petang sikit baru kita masuk. Nanti Hani akan ajarkan ganache, coklat ganache macam mana. Okey. Dah siap bubur cheese. Kemudian kita masuk dalam chiller balik. Kita masuk balik dalam chiller. Kemudian baru kita masuk ganache coklat. Okey, nampak? Okey, sekarang kita nak buat coklat ganache atas kek batik indulgent. Kita menggunakan berries, dark compound, kemudian milk compound kita campur, dan kita menggunakan whipping cream. So kita guna nisbah 1-2. 2-1 ke 1-2, terbalik dah. Coklat lebih, whipping cream sikit. Kurang lah. Ni 200.5. Jadinya dark compound kita bubuh 200.5 juga. Jadi totalnya 500 lah. So, lebih sikit pula tapi tak apa. So, kalau lebih kita akan lebihkan sikit whipping cream. Okay, kalau 550 jadinya whipping cream kita masuk 500 sahaja. Kita lebihkan coklat 50. So kita ni okay, whipping cream. Jadinya 500 sahaja, okey. Dah siap coklat ganache-nya.
dark chocolate dan milk chocolate campur bubur whipping cream. Kita tekan. Sama juga timbang 50 gram. 50 gram. Untuk coklat. Nanti dia letak dalam chiller, dia akan jadi ni lah, pekat. Ini baru masak. Kalau letak tunggu dia sejuk, tak boleh, dia akan ni lah. Oh, keras sayang. Dia akan tak boleh. Dia akan susah nak tuang. Okay, ini layer dia. Nanti tunjuk. Sagi dah keras kita tunjuk. Tak boleh nanti tumpah. Ya sayang. Kenapa? Kita dah prep. Kita dah set dekat dalam chiller. Dah set dalam chiller selama 2-3 jam. Ni Hani buat memang untuk jual. Korang boleh cuba resipi Hani. Hani dah jual banyak sangat, dah lebih pada 100. Korang boleh ikut resipi Hani. Okey, ni adalah kek batik. Ni nampak tak? Tak nampak kat sini. Okey, macam ni. Ni layer dia, nampak kan? Okey, so korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kalau suka lagi video macam ni, korang boleh request apa yang korang nak. So, kek batik indulgent. Bye.